Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sebut dakwah. Dakwah ni terbahagi kepada dua. Satu, dakwah kepada bukan Islam. Satu, dakwah kepada sesama Islam. Dakwah sesama Islam ni biasa orang buat, macam ceramah-ceramah kat surau, kat masjid tu, itu namanya dakwah sesama Muslim. Tetapi yang orang tak buat, yang banyak masjid tinggalkan, surau tinggalkan, dakwah kepada non-Muslim. Ada tak kita dengar masjid ke surau ke buat program kepada non-Muslim? Jaranglah kita dengar. Okay? Jadi menjadi hakikat tersebut, betapa perlunya kita melaksanakan dakwah yang kita tinggalkan itu. Kerana itulah sebenarnya dakwah yang Nabi buat. Tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad SAW bila dia dilantik menjadi Rasul, kan, pada usia 40 tahun, apa yang baginda buat ialah dakwah kepada bukan Islam, dakwah kepada non-Muslim. Dia menyuruh orang Mekah supaya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan jangan menyembah berhala-berhala. Itulah kerja Rasulullah, tugas Rasulullah awal-awal lagi selepas dilantik jadi Rasul. Dengan usaha yang gigihnya selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, maka akhirnya ramailah orang Arab Jahiliyah di kota Mekah itu masuk Islam. Masuk Islam hinggalah akhirnya sampai kepada 100,000 orang yang masuk Islam. Zaman Rasulullah ada 100,000 orang. Dan 100 orang itu semua dianggap sahabat Nabi. Dan kitab-kitab menyebutkan sahabat Nabi itu ada 100,000. Sahabat kita ada berapa? 1,000 pun tak sampai sahabat kita. Nabi sahabatnya 100,000. Macam mana boleh 100,000? Iaitu orang yang pernah hidup zaman Rasulullah semua dianggapnya sahabat Nabi. Orang yang pernah lihat Nabi secara live walaupun jauh, dia duduk kat belakang, kat masjid kan, nampak wajah Rasulullah dan lihat, itu semua dipanggil sahabat Nabi. Tapi sahabat tu terbagi dua. Sahabat yang qarib, yang dekat, sahabat yang ba'id, yang jauh. Yang jauh tu yang belakang-belakang tu lah, yang kata kenal-kenal macam itu. Itu sahabat yang jauh. Nah, sahabat yang dekat-dekat tu yang Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tu. Itu sahabat yang dekat. Jumlahnya dekat dengan jauh 100,000. Apabila Rasulullah wafat, 90,000 sahabat-sahabat Nabi ni keluar daripada Madinah menyambung tugas dakwah. Kerana mereka faham ramai lagi di luar Mekah sana, di luar Arab sana yang belum Islam. Sampailah mereka ke negeri China, sampailah mereka ke negeri Spanyol, Eropah, sampailah mereka ke Sin India, sampailah mereka ke Tanah Melayu, naik kapal, peretas lautan, tinggal anak bini, kerana nak menyebarkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atas usaha sahabat-sahabat yang 90,000 tadi, ada yang sampai kat Tanah Melayu ni Islam nak kita. Hanya 10,000 saja sahabat-sahabat Nabi yang tak keluar daripada Madinah. Lepas Nabi wafat, dia masih duduk di Madinah, tak keluar atas sebab-sebab tertentu, dan mereka meninggal dan ditanam di perkuburan bakit. Di perkuburan bakit itu dikira ada 10,000. 90,000 lagi semua kubur-kubur sahabat Nabi ni semua kat luar, di luar daripada Madinah, Mekah dan Madinah. Sunnahnya, makanya kita kena ikut cara sahabat. Kita tak boleh hanya duduk di peringkat 4 saja. Kita tak boleh duduk di Sungai Besar saja. Sekali kita kena keluarlah, pergi ke perkampungan orang asli. Sekali kita kena pergi berjumpa gelandangan di Kuala Lumpur. Sekali kita kena buat program pergi jumpa mu'alaf-mu'alaf, kena buat program. Jadi dakwah ini kita kena buat, iaitu dakwah yang saya menyeru ni lah, dakwah kepada non-Muslim, dakwah yang ditinggalkan. Islamnya banyak, tapi kualitinya hari ini lemah. Sebab apa lemah? Itu ada hadis lain lah. Nabi kata akhir zaman nanti umat Islam ni ramai, tetapi lemah seperti buih di tengah lautan. Buih di tengah lautan tu dipukul ombak, pecah. Buih banyak, pukul ombak pecah.
Sahabat Nabi tanya, kenapa jadi macam tu? Kerana orang Islam akhir zaman tu ada satu penyakit. Penyakit wahan dia panggil. Wahan tu ialah hubbu dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kita lah ini kan. Kita cinta dunia takut mati. Kan? Nak pergi perang pun takut. Nak pergi hantar ke Palestin pun tak berani. Kan? Saya kata orang lain lah. Saya sendiri lah kan. Dia kata diisytiharkan semua orang berumur katalah 25 tahun ke atas siap-siap kumpul di Tunggak 10 nak dihantar ke Palestin. Mau kita ngelak-ngelak lari-lari. Betul tak? Kerana orang akhir zaman ni hubung dunia wa karahiyatul maut. Ada satu penyakit, penyakit cinta dunia dan mati. Jadi kenapa timbul macam itu? Kerana kita jauh daripada usaha dakwah. Kalau kita buat kerja dakwah, kita akan jadi kuat. Sebab itu orang tabligh orang tabligh dia kuat. Dia berdakwah, dia cukup kuat jadi kuat iman, usaha atas iman, usaha atas iman dia cakap. Kita ni yang tak buat tu kita lemah lah. Terus kan dia. Jadi bila kita tak buat kerja dakwah kepada non-muslim, bagaimana orang-orang Cina ni nak masuk Islam? Bagaimana orang-orang India ni nak masuk Islam? Sebab kita tak buat dakwah, kita tak buat program. Patutnya masjid-masjid yang ada di pekan saya lah, masjid macam Padu Permai kan, Masjid Mamariah, itu memang berat sikit lah nazir dia. Sebab itu kawasan tu, hariah dia termasuk kedai-kedai Cina tu. Buatlah macam program dialog bersama non-muslim. Oleh kerana masjid tak buat, surau tak buat, Perkim terpaksa buat. Perkim pernah buat program berdialog dengan non-muslim di surau, di sebuah restoran siang tu di sebelah surau Tubuh Yusuf. Tubuh Yusuf dekat Perodua tu. Perodua sebelah tu ada satu restoran siang. Mula kita bincanglah dengan ketua-ketua kampung Cina. Kita bincang. Saya mau buat itu satu dialog lah, penerangan dengan non-muslim. Kita mau buat penerangan. Banyak salah faham orang Cina kepada Islam. Kita mau buat bagi penerangan, mau bagi peluang pada orang Cina untuk soal jawab. Oh boleh, tak kisah kan. Bagus. Kita buat design kat jemputan yang elok, bagi dia edarkan. Kita bincang dengan jabat agama. Lepas tu Ustaz Hanifuddin Roslan, Kodi dia. Ingat tak? Kodi Ustaz Hanifuddin Roslan sekarang dah jadi pengarah Jawi. Dia bagi dekat Perkin 1,000. Kita bincang dengan ketua kampung Cina. Orang Cina ni dia nak makan apa makan apa pun tak kisahlah, jadi sedap lah. Buatlah makan apa tu, air buah, air tembikai, buat sup tom yam, buatlah macam-macam lah yang sedap-sedap kan. Kita pun tunggulah datang satu kereta. Alhamdulillah sambutan kat 100 orang. Restoran tu penuh. Jadi kita pun panggil satu ustaz Perkim daripada Kuala Lumpur yang boleh cakap Cina lah. Cakap Cina, jadi minta dia bercakap sikit. Kan? Kita menganjur je lah. Saya tak boleh cakap Cina. Saya cakap Cina tak faham. Kita bagi kawan kita yang boleh cakap Cina. Masa tu kebetulan kisah teroris. Kisah timbul Islam pengganas masa tu. Islam ISIS, Islam apa tu, KMM. Kan ada Islam pengganas tu kan. Islam yang kata Islam bunuh orang lah. JI ke JI kan. Jadi kita pun buat tajuk menerangkan Islam pengganas, adakah benar ataupun salah. Jadi bila kita buat program dialog tu, orang sonok. Dia kata jaranglah kita dapat peluang untuk bertanya. Kadang-kadang kita mau tanya pun takut orang Islam marah kah, sensitif kah. Bila bagi peluang macam ni, kita mau tahu juga. Kadang-kadang ada kita punya keluarga masuk Islam, kita pun takut dia sudah buang keluarga kan. Tak boleh lagi balik rumah ke, tak boleh makan dengan ibu bapa yang tak Islam ke. Terus banyak persoalan. Lagi diorang takut bila masuk Islam kena tukar nama. Kan? Bila nama dia ada Tang Ahmeng, Eng Siusin. Bila masuk Islam, bila buang nama-nama tu dia macam satu sensitif lah. Sebab Eng tu nama keturunan, Tang tu nama keturunan. Jadi masalah kalau kita nak kekalkan nama tu. Sebab tu nama keturunan dia. Jadi kita buat Muhammad Tang bin Abdullah, Ibrahim Eng. Ambil nama pangkal keluarga tu kan, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Apa yang tak boleh kan? Habis kalau sudah masuk Islam boleh campurkan dengan family. Tak ada masalah. Mau balik jumpa mak ke,
mau peluk dia punya bapa kan, mau tidur sebelah dia punya mak tak Islam ke, tak ada masalah. Mau pakai dia punya pinggan pun tak ada masalah. Yang tak boleh cuma makan babi saja. Kan? Itu. Jadi program-program dialog macam ini sebenarnya kita kena buat. Macam di sini selamatlah. Sebab di sini tak ada orang Cina kan. Jadi Allah tak tanyalah. Selamatlah sikit ahli Qaryah sini. Tapi yang surau-surau dekat Tembok Taman Berkat sana tu kena tanya. Tapi tak lepas juga tuan-tuan. Jadi kita ada tugas individu lah. Jadi tugas organisasi, dakwah mengurusi organisasi, surau, masjid, kampung, ketua kampung kena buat. Kalau jabatan kerajaan tu macam dia PPD. Banyak guru-guru Cina kan, sekolah Cina di bawah dia kan. Dia kena buat program dakwah. Tuan akan tanya nanti ketua PPD, adakah engkau hanya arahan pendidikan saja? Kau tak ada ke program untuk Islamkan kau punya cikgu-cikgu? Dakwah lah. Tuan akan tanya semua. Semua kita akan tanya. Itu dakwah organisasi. Semua terlibat. Tetapi kalau kita tak mampu dakwah organisasi, kita tetap akan dipertanggungjawabkan iaitu dakwah individu. Apa yang saya maksudkan dakwah individu? Sebab dakwah ini saya kata-kata ada dua. Satu dakwah non-Muslim, dakwah yang kedua sesama Muslim. Dakwah sesama Muslim ni jumpa kawan sesama kampung kita kan. Man, lama kau tak pergi surau. Jom lagi surau. Itu dakwah sesama Muslim kan. Din, ada orang kematian lah. Jom kita pergi jom. Itu dakwah sesama Muslim. Kita ajak pada kebaikan. Kita nampak orang buang sampah. Dek, jangan buang sampah dek. Berdosa, Islam tu kebersihan. Itu dakwah sesama Muslim. Jadi dakwah non-Muslim ni secara individu pun kita kena buat. Bila kita pergi ke pekan yang besar, walaupun dalam sini tak ada Cina, dalam Qaryah sini selamat, tetapi bila kita pergi ke sini besar, kita nak pergi beli barang, kita pergi kedai Cina kan. Kita nak repair motor, kena pergi kedai Cina kan. Kita pergi kedai nak repair kereta, kedai Cina, kita pergi kedai Cina. So, di situlah tanggungjawab kita secara individu. Tanggungjawab secara organisasi itu satu part, satu bahagian. Yang kedua ialah tanggungjawab secara individu. Jadi semua orang kena buat. Jadi kalau kita pergi besar, kita pergi kedai Cina tu kita kena dakwah lah. Hari ni orang 44 tegur Cina ni. Nanti orang parit 10 pula pergi kedai yang sama pun buat teguran, buat dakwah. Satu hari 10 kali Cina tu dapat teguran dakwah kan. Lama-lama dia satu hari, 2 hari, dah lama masuk dia punya, sikit lah mati dia. Dah lama dia pun mau. Sebab semua orang buat kerja. Tapi kalau masing-masing orang pergi kedai dia, sembang kosong saja pasal tayar, pasal plak, sikit pun tak cakap pasal dakwah kan, untuk tarik dia pada agama Islam, maka dia macam itulah. Sebab itu bertahun-tahun kita pergi kedai dia tak masuk Islam. Ini yang kita takut besok Tuhan akan tanya kita. Kita nak masuk syurga, besok Cina-Cina ni akan mengadu dengan Allah Ta'ala. Wahai Tuhan Allah, jangan kasih haji itu masuk syurga. Sebab apa? Dia selalu pergi kedai saya, tapi dia tak ajak saya masuk Islam pun. Tuhan kata, betul ke? Betul. Wahai malaikat, tahan itu haji masuk syurga. Campak ke dalam neraka. Kan? Jadi kita kena buat dakwah ni tuan-tuan. Sebab kita akan ditanya oleh Allah SWT. Kalau satu Malaysia ni semua buat kerja, saya yakin berbondong-bondong orang akan masuk Islam. Tak menang tangan jawab agama. Tapi oleh kerana masing-masing tak buat, ketua kampung tak buat, orang politik tak buat, pegawai-pegawai tak buat, maka yang masuk Islam di jabat agama tahun satu kan. Sebab kita tak buat. Jadi lepas ni kita tunaikan tanggungjawab secara individu. Kita pergi sini besar, kedai kain, kedai baju, kita dakwah lah. Dakwah ni mungkin secara gurau-gurauan pun tak apa. Tak perlu dakwah secara serius. Kau bila nak masuk Islam? Kan? Kejut Cina tu kan. Kau tak masuk Islam, aku hentam kau, aku pukul kau. Macam itu kan. Kita dakwah secara gurau-gurau pun tak apa. Yang penting maksudnya dakwah. Contoh. Ni contoh. Kita pergi kedai Cina tu. Okey. Dia sudah kahwin ke? Belum kahwin Haji. Kenapa tak kahwin? Cina mahal Haji. Mahal lah? Mahal. Oh, mahal. You kahwin dengan Melayu lah. Melayu murah. Boleh ke? Boleh. Saya ada buat macam tu. Saya sembang dengan satu Cina tayar tu. You kahwin dengan Melayu lah. Murah sikit. Boleh ke? Boleh. Nanti saya carikan Melayu. Mau? Boleh lah. Kan? Dah. Masuk sikit jarum kan? Jadi saya nak bawa dia minum. Bawa dia minum. Sembang-sembang. Dalam mualaf saya pun banyak Cina-Cina yang tak kahwin. Kan? Kita jodohkan.
Yang sebelum-sebelum kes-kes sebelum ni, saya berkawan dengan satu Cina tu, saya kawan dengan dia 2 tahun. Bawa dia minum, ambil dia duduk kat tokong. Dekat Taman Berkat tu ada satu tokong kecil. Saya ambil kat tokong tu, saya bawa dia jalan-jalan, kawan dengan dia. Datuk, duduk seorang lah. Saya seorang lah, duduk tokong ni. Saya ada yang bagi makan dengan dia, Cina-Cina hantar kuih. Ada orang tua kan, duduk dekat tokong tu. Tapi saya datang, saya menyantuni lah konon-kononnya. Ambil dia pusing-pusing, minum, layan. 2 tahun saya layan dia. Kadang-kadang saya pergi KL, saya bawa dia. Saja je, kan? Akhirnya masuk Islam. Namanya Harun bin Abdullah. Dah meninggal pun. Dah meninggal dalam usia 80 tahun lebih. Alhamdulillah meninggalnya dalam Islam. Kalau saya tak buat usaha tu tuan-tuan, dia meninggal masih lagi dalam agama Buddha tadi, kan? Berkat usaha kita tu, akhirnya 2 tahun dia masuk Islam. Dan meninggal pun dalam Islam. Walaupun dia semayang tak betul, walaupun ilmu dia tak banyak, kan? Tetapi dia meninggal dalam Islam tu, sekurang-kurangnya dia dapat kalimah la ilaha illallah. Dia dapat menyebut kalimah la ilaha illallah tu, itu sudah memadai. Nabi sebut siapa yang dapat kalimah la ilaha illallah pasti masuk syurga, walaupun lambat. Lambat-lambat pun dapat juga dia masuk syurga, kan? Daripada langsung tak masuk, kan? Jadi lepas datang kita buat dakwah secara individu, jumpa macam tu gurau-gurau je. Sebab hidayah itu Allah yang bagi. Jangan kita rasa aku dah dakwah dia 5 tahun, 6 tahun tak masuk ke Islam, kan? Jangan kita rasa kecewa, penat, ya? Sebab Nabi ni berdakwah penat. Nabi berdakwah 13 tahun kat Makkah, 2 tahun di Madinah. Orang pulau dia, orang benci dia, orang sampai nak bunuh Nabi, orang baling dengan batu. Tapi Nabi tak putus asa. Sebab Nabi tahu hidayah itu Allah bagi. Akhirnya hari ini kita lihat bukan Mekah saja Islam, satu dunia Islam, ya? Berkat usaha Nabi yang tak putus asa tu, ya? Jadi tuan-tuan, dia tugas berkim untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang dakwah yang ditinggalkan, iaitu dakwah kepada non-Muslim. Program yang kedua yang saya pernah buat dulu dekat Skincan, saya buat tajuk yang sama lah. Kita nak buat program dialog dengan non-Muslim untuk menerangkan tentang Islam. Banyak orang salah faham tentang Islam. Kata Islam ni pengganas, Islam ni teroris, kan? Saya pun buat ketai kerja, hantar kat Perkim Malaysia, dapat RM15,000. Wah, ni kata saya kena puluh ni. Pasal Skincan tu kawasan Cina. Dah puluh habis, kan? Lepas tu dijangka kehadiran 1,000 orang. Dijangka, kan? Saya sewa Dewan Skincan tu berjalan tu. Pasang kemah lagi. Dewan tu, lepas tu kat keliling Dewan tu kita pasang kemah dekat 11 kemah. Buat masak macam jamuan raya lah. Ada stesen-stesen. Ada ni soto, ni ada ni. Masa kita punya risalah tu, jemput hadir tu, kita dah tulis jamuan tu. Nah, ini strategi. Ini nama Islam daripada uslub. Uslub tu kaedah, strategi. Dekat jemputan tu jemput menghadiri satu program dialog ceramah. Makanan disediakan, antaranya sate, air buah, kuih-kuih, buah-buahan. Kan? Kita nak bagi dia baca tu, bagi dia terliur, kan? Dia pun soal. Memang betul. Pukul 7 dah penuh dah. Kita nak sembahyang maghrib pun terkejut-kejut, kan? Pukul 7 dia datang dah. Lepas tu ada hadiah. Siapa datang akan diberi hadiah. Kita beli bekas-bekas air lah, yang berkualiti, yang besar-besar tu. Bukan yang RM2 tu, yang mahal-mahal. Panggil penceramah hebat-hebat, bayar lah. Panggil buat filem. Kita dah rancang lah. Dia datang tu, kita buat satu filem. Dia kata dengan orang yang buat filem tu, kau ambil filem dekat Islam di negara China. Ambil Islam di negara China, tayangkan, kan? Sejarah Islam di negara China, tengok keadaan. Jadi tembak. Penceramah pun cerita Islam lebih dahulu sampai ke negeri China daripada Islam sampai ke tanah Melayu. Orang Cina Islam dulu daripada Malaysia. Dia pun rasa bangga, kan? Wah, betul lah. Orang Raja Cina yang lebih dulu masuk Islam, Raja dinasti Ming, Raja dinasti Tang, lebih dulu masuk Islam daripada Sultan Melaka. Banyak teori Islam datang kat Melaka ni. Ada yang kata teori daripada India, mau balik India. Ada teori daripada Yaman, orang Islam Yaman. Ada teori mengatakan Islam datang daripada China. Tapi oleh kerana kita berdakwah dengan orang Cina, kita beratkan teori Cina tu. Kita ketepikan teori Islam datang daripada India,
Islam datang daripada Yaman. Kita beratkan teori Islam dan China supaya dia rasa bangga. Apa buktinya Islam datang di China, tanah Melayu ni? Dia tengok masjid-masjid dekat negeri, kat Melaka. Semua dalam bentuk tokong. Masjid Al-Azim, Melaka tu, masjid negeri. Bentuknya lah bentuk tokong. Masjid kampung-kampung tu semua bentuk tokong. Kan? Kenapa masjid berbentuk kuil, bentuk tokong? Itu menunjukkan bahawa pengaruh Islam daripada China tu telah bertapak di tanah Melayu ni hingga kan mengislamkan orang Suara dan orang Melayu. Jadi dia rasa bangga kan. Wow. Dan orang Islam di negeri China lebih ramai daripada orang Islam di tanah Melayu. Orang Islam di negeri China dikhabarkan dekat 80 juta. Dikhabarkan. Sedangkan penduduk Malaysia, orang Melayu campur India, campur orang Asia, campur semua baru 35 juta. Itu campur-campur. Orang Islam kat sana saja dekat 80 juta. Kamu semua ni, Cina-Cina yang ada ni, apa nak heran dengan Islam? Sebab negeri kamu asal kamu ialah Islam. Negeri asal kamu ialah Islam. Jadi mana Islam tu dengan orang Cina sebenarnya tak asing. Dia orang sampai sini yang tak Islam. Sebenarnya negeri dia, raja dia dah Islam. Jadi supaya dia rasa tu kan. Jadi kita buat program dialog kat Sekincan. Ya. Akhirnya bila kita minta rumusan, dia kata kalau boleh buat lagi lah ya. Buat tahun depan buat lagi ke, 5 tahun sekali buat lagi ke, buat lagi macam ni lah. Banyak bagus lah. Itu yang respon kita nak tu, refleksi dia. Maklum balas yang kita nak. Dia maksudnya dia terkesan dengan program kita dan dia nak benda ni buat lagi. Jadi ini pengalaman Perkim ni saya cakap ni atas dasar pengalaman saya Perkim dalam buat dakwah. Kemudian yang ketiga, saya buat program dakwah di Parit Baru. Saya cakap dengan ketua Tokong. Saya kata saya nak buat taklimat kepada semua Cina-Cina Parit Baru ni. Boleh tak? Boleh. You buat dekat Tokong saja. Sebab dekat Parit Baru mesti tak ada dewan. Dia kata, tak apa. You buat dekat kita punya Tokong saja. Dia kata buat kat Tokong, macam mana ya? Tak apalah saya kata kan. Sebab mungkin bila buat kat Tokong, memudahkan Cina-Cina datang. Kalau kita kata buat dekat masjid, tak mau dia datang. Kalau kita buat kat dewan pun dia tak ada kan, tak ada sangatlah. Bila dia kata panggil buat kat Tokong, mau orang Cina datang kan. Tak kisahlah. Yang penting dakwah, yang penting uslub, yang penting strategi. Sampai masanya penuh Tokong tu. Tapi belum mula lagi boleh datang. Belum mula program dah ramai dah. Boleh datang. Satu orang masjid datang. Dia datang tanya cari saya. Kenapa buat program dekat Tokong? Kan? Saya cakap, yalah kalau kita minta bantuan orang Cina ni nak kumpulkan orang dia. Kalau kita minta dia kumpulkan dekat masjid, dia tak garanti tak mau datang. Tak kisahlah kan. Yang penting dia mau datang, dia mau dengar kita punya dakwah, dia mau dengar kita punya ceramah, okeylah. Polis Parit Baru okeylah. You harap tak timbul masalah lah kata. Tak apalah, kita bertanggungjawab lah kan. Yang bestnya tu, orang AJK Tokong tu siap hias lagi kita punya tempat ceramah tu dengan tirainya, dengan tempat ceramahnya. Padahal dia tahu tu yang nak ceramah tu orang Perkim nak ceramah tentang Islam. Tapi dia hias kita punya tempat Tokong tu. Nampak tak? Dia punya hormat kat kita kan, bagi peluang kat kita. Jadi saya pun ceramah. Semua orang Parit Baru tu kita dah ceramah. Besok kalau Allah tanya, kurang-kurangnya dah sampai dakwah tu. Kemudian saya diberi peluang untuk diperkenalkan dengan tokong-tokong dia. Saya pun ambil kesempatan nak tahulah. Jadi dekat tokong Parit Baru ni ada banyak tokong. Tokong besar, tokong kecil, macam tokong yang berjanggut macam mana. Saya pun dia buat melawat. Saya pun tanya, ini tokong apa? Ini tokong Latuk Haji tu. Dia ada tokong yang Cina punya. Yang ni ada tokong yang Haji. Dia pakai songkok, ada pakai ketayap, ada pegang tasbih. Kata, macam mana boleh ada tokong haji ni? Oh, ini dulu bila kita datang tanah Melayu, kita datang ini tanah Malaysia, ini kita tahu ini kita pendatang. Ini kira Latuk ni tuan tanah lah. Jadi kita minta jangan dia kacau lah. Yang kacau kita mau cek makan sini, kita disembah lah. Kita tak suruh sembah. Dia yang sembah tokong tu. Konon-kononnya minta tok keramat lah. Kan?
Jangan kacau anak cucu dia nak cari makan. Jadi mana ada dia punya keramat jugalah. Tapi benda-benda tu kita tak percaya kan, tapi itu kepercayaan dia. Saya bagi tadi kepercayaan dia. Jadi kesimpulannya berbalik kepada dakwah tadi, dakwah kepada non muslim. Macam masjid atau Intan saya tengok dia buat dakwah non muslim ni. Dia benarkan orang-orang Cina yang apa tu Tai Chi tu kan. Tai Chi tu senaman di Padang tu dipanggil. You buat 1 minggu 1 kali, you buat Tai Chi dekat padang masjid. Sebenarnya orang jatuh ke masjid tu nak dakwah ni. Dia datang buat Tai Chi, tang keset di dalam kawasan masjid lah. Tapi di luar pun. Lepas tu jatuh ke masjid bagi sarapan percuma. Sarapan percuma dan bermesra dengan AJK masjid. Sambil-sambil sarapan pagi tu dia berdakwah. Jadi dia pun tanya, ini masjid apa? Oh, ini masjid ini. Oh, kenapa orang Islam dia kena sembahyang ambil wuduk? Kita terangkan dia. Kan? Kenapa orang Islam tak boleh makan babi? Kita terangkan. Lepas tu dia bawa kursi masjid. Jadi mendekatkan dia dakwah. Tapi ada juga orang masjid jatuh kuasa yang pelik-pelik. Dikutuknya. Apa ni bawa orang joget-joget kawasan masjid? Apa ni bawa Cina-Cina? Padahal dia nak berdakwah. Nak mendekatkan dia orang tu. Kan? Jadi bila kita mesra non-muslim dengan mesra masjid, nak tahu tentang fungsi masjid dia nak tahu. Kan? So sebagai penutup lah. Jadi saya harap buatlah apa saja, sama ada program secara organisasi ataupun program secara individu. Yang penting kita ikut sunnah Nabi, iaitu berdakwah kepada non-muslim, dakwah yang ditinggalkan. Nabi dilantik di Rasul, yang pertama sekali lah dakwah kepada orang kafir Quraisy di Mekah saja, dan akhirnya lama-kelamaan mungkin satu persatu masuk Islam dan akhirnya orang Islam menguasai satu dunia. Itu sajalah yang saya nak sampaikan mesejnya. Yang saya cerita itu sebagai satu selingan saja. Jadi tidak ada unsur-unsur apa-apa, cuma untuk memberi kesedaran kepada diri kita saja. Jadi saya minta mohon maaf saya salah silap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.